Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak kongsikanlah cara saya buat sambal ikan Kelantan. Okey, jom kita tengok caranya. Okay, untuk buat sambal ikan ni, kita perlu bahan utama dia ikan. Ni saya guna ikan selayar untuk kita buat sambal. Ataupun kalau belah-belah luar, dia panggil serunding ikan deh. Macam di Kelantan panggil sambal ikan. Jadi ikan selayar ni kita akan rebus dulu. Lepas tu saya nak rebus ikan selayar ni, letaknya asam keping dan kita akan letakkan juga garam kasar deh. Kalau tak ada garam kasar, boleh letak garam halus. Tapi nak sedap letak garam kasar. Kiranya buat macam mok-mok kita duk buat dulu. Lepas tu masuk ke air. Air tu jangan terlalu banyak sangat deh. Lepas tu kita akan masuk sampai ikan kita ni dia masuk. Ni ikan yang dah masuk ni, yang kita rebus tadi, kita akan asingkan isi daripada tulang dia. Tulang dia tu kita buang, kita ambil isi dia sahaja. Ni bahan kisar kita, bawang merah, bawang putih, halia dan cili kering. Saya guna cili kering buah halus untuk rasa pedas. Lepas tu masuk ke air dan kita akan kisar sampai dia hacur. Bila kita kisar dah hacur, kita akan masuk ke isi ikan yang kita asingkan daripada tulang tadi deh. Kita akan masuk ke sedikit lagi air lah untuk kita kisar. Kisar bagi dia betul-betul hancur, bagi dia betul-betul halus. Ni kita dalam kuali kita letak minyak sedikit. Jangan banyak sangat minyak deh. Hanya letak sedikit minyak sebabnya untuk bagi dia rasa sedap dan sambal kita tu dia macam lembab. Ni kita letak selalu nisel ataupun orang panggil gula Melaka. Saya letak dalam 2 keping. Kita akan kata masak lah. Masak sambal ikan kita ni sampai dia jadi kering. Sampai dia jadi macam serunding betul. Memang agak lama sedikit lah. Masa dia air tengah banyak ni, kita boleh je besarkan api untuk dia bagi cepat dia kering. Tapi kita kena selalu kacau lah. Ni nampak dia dah kata mendidih gini ni. Ni kita kena kacau dia. Memang lama dah kalau buat sambal ikan ni. Tapi puas hati sangat. Kalau kita buat sendiri ni, boleh ikut kata cita rasa kita. Ni saya tambah ke santan. Santan ni saya letak dalam 2 pack kecil tu. 1 pack kecil tu 65 ml. Jadi saya letak 2 pack deh. Untuk rasa lemak dah. Sebab saya buat tak banyak. Ikan selayar saya buat tu dalam 8 ekor je. Lepas kita letak santan ni, kita kena kacau dah. Dah kacau dah. Kacau sampai dia memang betul-betul kering sambal kita ni. Ni saya buat sambal ni dia berbeza dengan yang kita beli di kedai. Biasa kalau kita beli di kedai, sambal ikan dia tu macam dia sangat-sangat kering. Kalau kita buat ni, kita boleh buat basah-basah. Bila kita buat sambal ikan basah-basah ni memang sedap. Lepas tu sambal ikan ni dia boleh makan dengan bermacam-macam jenis makan ni. Nak makan dengan nasi impik ataupun Kelantan kata nasi kapik. Boleh juga kita boleh jadikan inti popiah, inti karipak mini. Banyak deh boleh makan dengan nasi daging. Memang banyak. Nak makan begitu sahaja pun sedap sambal ikan ni. Lagipun kita buat sambal ikan ni dia tahan lama. Dia tak mudah basi. Jadi sesuai lah buat sambal ikan ni. Kita tambah ke sedikit garam dan serbuk perasa. Awak kena rasa juga sambal kita ni. Kalau dia dah rasa masing dah, sebabnya kita rebus ikan tadi kita dah letak garam. Jadi tak perlu nak tambah garam dah. Kita kena rasa deh. Sambil-sambil kita duk kacau tu kita rasa. Ni nampak dah hampir kering ni. Kita kena kacau betul-betul kering sikit lagi lah. Kita kacau perlahan api sebabnya kita takut dia ni hangit. Sambal ikan ni kita kena buat dia rasa manis. Manis pedas. Masing tu orang kata ujung-ujung. Sambal ni jangan buat masing. Jangan lebih garam. Sebabnya kalau dah masing, dia memang tidak akan sedap dah. Kita nak makan pun kita rasa masing. Jadi orang kata biar lebih kepada manis. Ni sebenarnya saya buat inti ikan ni untuk saya buat kuih samosa Kelantan. InsyaAllah lepas ni kita akan kongsikan cara buat samosa. Ramai juga minta resepi samosa tu. Ni saya tunjuk cara kita buat inti dia dulu deh. Sambal ikan. Sambal ikan pelbagai guna. Ni awak boleh ikutlah resepi saya. Ni dia rasa sedap, rasa manis, rasa pedas. Awak boleh tengok deh kata isi ikan ni.
Dia warna gelap lagu ni. Memang sangat sedap lah. Kalau nak tahan lama, simpan dalam peti ais. InsyaAllah dia tahan lama. Okeylah, kepada yang dah menonton video saya ni, saya harap jangan lupa subscribe, like, komen dan share video saya. Okey, terima kasih semua.